Sebelum dedah kecoh, selepas dedah lagi kecoh. Sampai bila nak habis cerita ni? Sejak laporan RCI tabung haji didedahkan, buka je sosial media cerita pasal RCI. Hari ni saya pun tak nak ketinggalan. Saya nak cerita juga pasal RCI tabung haji. Tapi saya tak nak cerita pasal kandungan RCI tu, sebab dah ramai sangat orang cerita pasal tu. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Sebelum laporan RCI tabung haji didedahkan, saya bagi tahu bahawa episod selepas pendedahan RCI lagi menarik. Korang tengok tak komen-komen orang UMNO Barisan Nasional? Ada yang kata, mana ada perkataan sakau dalam RCI tu? Ada juga yang cakap, siapa ahli politik UMNO terlibat sakau tabung haji? Ada juga yang sanggup disiasat semula, seolah-olah dulu dah disiasat. Dan yang paling best, ada yang kata, hibah yang tinggi diberikan kepada pencarum. Apa salahnya? Saya tak terkejut bila orang UMNO Barisan Nasional bagi komen-komen macam tu. Korang ingat, orang-orang UMNO Barisan Nasional tak tahu ke bahawa pendedahan laporan RCI itu tidak habis di situ saja? Korang ingat orang-orang UMNO Barisan Nasional tak baca laporan RCI tabung haji itu ke? Sebenarnya, orang UMNO Barisan Nasional tahu bahawa laporan RCI itu tak akan habis di situ saja. Lagipun RCI mencadangkan untuk adakan audit forensik dan pihak berkuasa wajib ambil tindakan yang tegas dan segera. Habis tu, kenapa orang UMNO Barisan Nasional masih komen macam tu? Siapa-siapa yang belum kenal UMNO Barisan Nasional, itulah perangai UMNO Barisan Nasional. Itulah kehebatan mereka. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa malu, boleh keluarkan komen-komen macam tu. Takkan korang dah lupa dengan 1MDB? Mereka tahu, bukan semua rakyat Malaysia baca laporan RCI itu. Mereka juga tahu kalau nak buat audit forensik akan makan masa. Mereka juga tahu kalau nak ambil tindakan tegas, siasatan perlu dibuat dan akan makan masa juga. Kalau audit forensik dan siasatan dilakukan dengan segera, korang rasa boleh siap sebelum PRU 16 ke? Silap-silap, lepas PRU 16 pun belum siap lagi. Kejap. PRU 16 ni bila? Kalau ikutkan hujung tahun depan. Sebenarnya kalau nak ikutkan, PRU 16 boleh berlaku bila-bila masa saja selepas PRN Negeri Sembilan. Tak mustahil jika Barisan Nasional menang besar di Negeri Sembilan, Barisan Nasional akan desak untuk bubarkan Parlimen untuk adakan PRU 16. Kita sama-sama tunggu keputusan PRN Negeri Sembilan dan tengok apa tindakan seterusnya dari Barisan Nasional. Buat masa sekarang, setelah bergabung dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional perasan nampak lebih dominan berbanding Pakatan Harapan. Masalahnya, Pakatan Harapan masih perasan yang mereka masih kuat. Semua salah ceplos. Jilat kuat sangat. Untuk masuk PRU 16 nanti, Pakatan Harapan nak jual reformasi lagi ke? Tapi yang pastinya, Pakatan Harapan akan jual RCI ni masa PRU 16 nanti. Cuba kita bayangkan, audit forensik tengah berjalan. Siasatan SPRM atau PDRM sedang berjalan mengikut cadangan RCI. Tiba-tiba Parlimen dibubarkan. Lepas tu masuk PRU 16. Nak jadi cerita, Barisan Nasional menang. Korang rasa apa jadi dengan audit forensik dan siasatan tu? Ataupun keputusan PRU 16 sama macam PRU 15. Tak ada siapa-siapa boleh tubuh kerajaan. Kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berbincang untuk bergabung bentuk kerajaan, korang rasa apa salah satu syarat-syaratnya? Anda kata apa yang saya cakap ni berlaku, jangan salahkan siapa-siapa. Kita sendiri yang benarkan perkara ini berlaku.
Lepas PRU 16 nanti, jangan lupa pula dengan mafia korporat dan saham Azam Baki. Habis tu, kita nak buat apa? Kan saya pernah cakap, jumlah pengundi pada PRU 16 dianggarkan 22 juta orang. Dalam 22 juta orang ni, hanya 8 juta orang yang jadi ahli parti, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Baki masih ada 14 juta orang pengundi yang tidak berparti. Saya minta 14 juta orang yang tidak berparti untuk buat pilihan bijak. Pilih parti bersama, kerana parti bersama tidak akan kompromi dengan perkara-perkara macam ni. Korang tahu tak bahawa sebahagian besar yang didedahkan dalam RCI tabung haji sebenarnya dah diulas oleh saudara Rafizi Ramli dalam Parlimen pada tahun 2016. Sekarang, saudara Rafizi Ramli berada dalam parti bersama. Sebab tu pentingnya parti bersama jadi semak imbang dalam Parlimen bagi mengelak perkara-perkara macam ni berlaku. Kepada 14 juta pengundi yang tidak berparti, ya betul, saya pernah cakap korang tidak perlu jadi ahli parti untuk mengubah negara. Tapi seandainya korang berminat nak sertai parti bersama, boleh scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom bersama bantu saya kuatkan parti bersama demi masa depan negara yang lebih baik. Akhir sekali, jangan biarkan sejarah berulang. Bukan sekadar siasat, pastikan tidak berulang. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.